gimana? Aku cuba cek ada bunyi lah. Saraf dia bermasalah, perjalanan dia bermasalah termasuk Kepala. tidak pakai sudi dia semua tak ada. Hari ni hari Ahad. Saya telah mengambil keputusan untuk tak nak maki siapa-siapa pada hari Ahad. Sebab tu adalah hari cuti saya. Isnin sampai Sabtu kita maki Amun. Ahad sebenarnya saya nak bagi cuti kepada diri saya untuk jangan maki sesiapa pun. Tetapi bila kita jumpa video macam ni, aku memang tak ada cara lain. Aku tak nak maki kali ni, tapi aku nak bagi advice sikit. Okey, Aunty? Hey, Aunty! Saya tak nak maki ni. Okey, saya cuba sampaikan maklumat yang patut disampaikan dengan cara yang paling berhemah dengan bersopan santun. Sebenarnya Aunty, device yang Aunty guna tu, dia adalah voltage detector. Faham? Dia boleh detect AC voltage sahaja. Number one. Badan manusia ni, dia gunakan DC voltage. Badan manusia gunakan DC. So memang dia tak cukup power nak detect dekat bahagian atas. So kalau Aunty nak dalam badan uncle tu yang tak berpakaian tu, kalau you nak sampai ke hujung pangkal rambut dia, kalau you nak bunyi alat tu, simple je. Aku bagi idea yang terpaling bernas punya idea saya bagi tahu you. Dengar. Dekat luar rumah kan, biasa kita ada tengok kan, itu katot TNB punya katot. Satu ada neutral, neutral tu tak ada fuse. Yang live nampak dekat atas, aku tunjuk gambar. Ada nampak? Atas. Live sana dia ada fuse punya. You buat apa? You ambil satu wire, you masukkan dekat fuse tu, you bawa tu wire terus simpan dekat kaki uncle tu yang berair tu kan. Masukkan dalam air tu saja. Lepas tu nanti, you tak payah bawa voltage detector tu dekat-dekat, tak payah. You saya rasa you bawa satu kaki setengah, dua kaki, satu kaki setengah you dah bawa hampir-hampir dekat dia pun akan berbunyi nanti. Faham tak? So, kalau dengan cara tu, sistem dia dalam badan tu semua akan jadi okey punya. Ikut aja. Faham tak, Di? Ha? Kepala otak lah lo orang semua.